Assalamualaikum. Hari ni kan biasa saja. Japan Penang TV berpeluang mendekati figura yang kian mencuri tumpuan di TikTok iaitu Kak Cik Yah atau nama sebenarnya Puan Nahriah Ahmad, pencipta kandungan masakan dari Kampung Melayu Air Hitam, Georgetown, Pulau Pinang. Bermula dari minat memasak dengan tagline Mola-Mola, video pertamanya resepi kerabu mangga yang dimuat naik di laman TikTok tahun lalu telah meraih 2.4 juta tontonan. Assalamualaikum. Kami ni daripada Jabatan Penerangan Pulau Pinang. Kami telefon kat Cik Yah tu. Tunggulah kata nak mas. Ni dia pun bawa sampah. Hilang masuk rumah Kak Cik Yah ni. Hilang masuk rumah Kak Cik Yah. Man, sekejap lagi kita boleh lah pergi market dengan depa semua ni. Pergi beli barang-barang untuk nak masak. Nanti kami nak join, ajak kami masak sekali tau. Boleh lah. Kak Cik Yah boleh. Kami tak sabar ni. Ajak masak apa pun boleh. Ibarat seorang nenek yang sedang mengajar cucunya memasak, video masakan beliau dengan aksi bersahaja tanpa suntingan atau efek khas ternyata menghiburkan dan berjaya mencuit hati orang ramai. Berasal dari mata air Perlis, ibu kepada 4 orang anak dan 7 orang cucu ini tidak menyangka akan meraih populariti dari video masakan yang dikongsi di laman TikToknya. Siapa sangka bermula pada usia 74 tahun dan bakal memasuki usia 75 tahun ini, video masakan Kak Cik Yah semakin popular dan menjadi tarikan pengikutnya dari pelbagai peringkat usia. Sehingga kini, Kak Cik Yah mempunyai lebih 425,000 pengikut di laman TikToknya. Okey, Kak Cik Yah, hari ni kata nak masak apa? Daging kicap. Pelbagai komen dari netizen baik yang positif maupun negatif sedikit pun tidak mematahkan semangat beliau untuk terus berkongsi resepi-resepi masakannya dengan orang ramai. Semua maklum balas diterima dengan hati yang terbuka oleh Kak Cik Yah untuk berusaha memperbaiki kualiti video yang dimuat naik secara cuba-cuba dan belajar sendiri. Yang di blend tu. Terima kasih Kak Cik Yah sebab terima jemputan kami daripada Jabatan Penerangan Negeri Pulau Pinang lah hari ni. Punya dok call appointment full. Kan? Call semalam, tiba-tiba hari ni boleh rezeki kami lah. Macam mana Kak Cik Yah boleh dapat tagline ni rare lah, yang orang Pinang kata rare kan. Mola-mola tu. Sampailah ni kat mana pun orang sebut Kak Cik Yah mola-mola. Macam mana boleh terlintas ayat tu? Tak tentulah, tiba-tiba jadi cakap mola-mola. Tak sengaja pergi kata mola-mola. Tak sengaja tu, lah ni jadi favourite orang dah. Itulah tak sangka. Betul lah. So Kak Cik Yah memang kira spontan lah cakap macam tu. Kira tak ada tagline, kira tiba-tiba cakap keluar ayat tu macam tu. Betul. Kalau lah kan, diberi peluang lah kan. Kak Cik Yah ni nak pilih selebriti ke, tokoh ke, siapa-siapa yang ternama kat Malaysia ni, nak masak menu apa kat dia, Kak Cik Yah nak pilih siapa? Kak Cik Yah nak pilih Siti Nurhaliza. Oh, Datuk Siti. Datuk Siti Nurhaliza. Macam tu memang minggu depan dia tikar Kak Cik Yah. Kata nak main. So nak masak menu apa kat dia? Menu apa? Ayam berempah. Okey, ayam berempah dengan nasi tu nak buat nasi apa? Nasi biryani. Nasi biryani style Penang punya. Ya. Menu Kak Cik Yah sendirilah. Ya. Dalam tempoh duk buat video ni lah kan, dah ada kat 1/2 juta followers ni dah. Duk buat video macam-macam video lah. Dalam tempoh buat video tu, dalam komen-komen tu, Kak Cik ada yang positif, ada yang negatif, ada bagus, ada tak bagus lah. So Kak Cik Yah terima benda tu macam mana? Ada Kak Cik Yah respon dengan mereka tu macam mana? Kak Cik Yah terima dengan ikhlas hati. Okey. Apa pun mereka komen, okey ke tak okey pun, Kak Cik Yah terima dengan suka lah. Apa pun mereka komen tu, Kak Cik Yah dengan rela hati suka ke apa nak komen-komen lah bagi Kak terima Cik dengan hati yang terbuka. Betul, dengan hati yang terbuka. Kak Cik Yah nak bagi tahu semua remaja-remaja, janganlah putus asa, bekerjalah sampai berjaya. Apa yang kita buat semuanya boleh berjaya. Jangan duk harap sangat, benda-benda ni boleh berjaya. Apa kita buat kerja pun bersungguh-sungguh, kita boleh berjaya.
Semangat, kesungguhan dan keaslian itulah yang membuka rezeki sehingga beliau kini dilamar pelbagai jenama sebagai wajah promosi produk mereka. Apa yang dimulakan sekadar hobi kini menjadi sumber inspirasi. Harapan Kak Cik Yah agar perkongsiannya dapat membawa manfaat serta menyuntik semangat kepada generasi muda untuk terus berusaha. Jangan mudah berputus asa dan percaya bahawa umur bukanlah halangan untuk berjaya.